Kat sini, siapa yang rasa peha dia tu besar? Sini, Mimi nak bagi tahu 3 risiko kalau peha korang tu besar. Yang pertama, kulit korang boleh jadi rosak dan lebih senang naik selulit, especially kalau korang tu kurang aktif. Yang kedua, masa korang berjalan pun kulit dekat peha tu boleh jadi bergesil tau. Lama-lama kulit korang boleh jadi melecet, pedih, gatal atau merah. Yang ketiga, peha besar mengganggu korang punya pergerakan. Contohnya kalau korang nak berjalan, berlari, naik tangga, semua tu jadi terbatas lah. Jadi kalau korang tak nak peha besar, korang kena lebih aktif dan jangan lupa untuk jaga pemakanan, okey? Macam biasa, bagi korang yang nak kurus dengan laju dan cepat, korang boleh cuba 2 produk Vistafit ni. Yang biru ni adalah meal replacement, iaitu pengganti sarapan pagi dan makan malam. Ia bantu untuk kurus, bantu untuk kenyang lama, rendah kalori, naikkan metabolisme, turunkan berat badan dan inci loss. Dan yang hijau ni pula adalah fiber detox yang ada extra 9 enzim. Ia bantu untuk elak berat badan, ia bantu untuk elak tambah berat, bantu elak berat stak, bantu melawaskan, bantu elak sembelit dan bantu buang toksin yang berlebihan. Cara guna dan ilmu cara makan lengkap percuma kita bagi sekali. Jom kita tengok feedback yang dah berjaya. Guna lebih kurang 20 botol Vistafit dengan 12 kotak detox. And saya dah lost about 11 kilo. Korang boleh dapatkan 2 produk Vistafit di beg kuning sekarang.